لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى بنا وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله فالشوق بنا يزداد إي والله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, tahun ini Kelab Perwira Malaysia telah berjaya melaksanakan ibadah korban dan juga sedekah daging untuk rakyat Palestin, rakyat Palestin dan juga rakyat Yaman, dan tentu tidak melupakan rakyat Malaysia sendiri. Jadi tahun ini Kelab Perwira berjaya melaksanakan untuk 10 ekor lembu, yang mana 3-nya dilaksanakan di Perak, di Terengganu dan juga di Sarawak. Yang ini memfokuskan kepada bantuan untuk rakyat Malaysia khususnya, manakala di Selangor kita melaksanakan sebanyak 7 ekor, memfokuskan bantuan kepada rakyat Palestin dan juga Yaman yang ada di Malaysia. Jadi tuan-tuan, bantuan kali ini memfokuskan sekitar 1,000 penerima manfaat dari kalangan umat Islam khususnya dalam dan luar negara. Jadi tuan-tuan di luar sana, kami mohon agar dapat mendoakan kami terus istiqamah dapat membantu rakyat Malaysia dan juga saudara Islam kita di luar negara. Jadi semoga usaha kita ini memberi barakah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil peserta ibadah korban Perwira pada tahun ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perwira kerana telah merealisasikan ibadah korban pada tahun ini. Didoakan semoga Allah merahmati dan memberkati ibadah korban pada tahun ini. Amin.